Pertembungan antara Selangor FC dan Johor Darul Ta'zim, JDT, yang dijadualkan berlangsung di Stadium MBPJ malam ini bakal menjadi tumpuan utama pemerhati bola sepak tempatan. JDT hadir dengan reputasi yang cukup mengagumkan apabila berjaya mengekalkan rekod 13 kemenangan berturut-turut setakat ini. Kekuatan skuad Harimau Selatan dijangka akan bertambah memuncak dengan berita kepulangan penyerang prolifik mereka, Bersun da Silva. Pemain kelahiran Brazil itu dilaporkan telah pulih sepenuhnya daripada kecederaan dan sedia untuk diturunkan oleh ketua jurulatih, Xisco Munoz. Kehadiran Bersun di barisan hadapan pastinya akan memberikan tekanan tambahan kepada jentera pertahanan lawan memandangkan rekod jaringan beliau yang sangat konsisten. Di pihak tuan rumah, Selangor FC juga berada dalam momentum yang positif selepas berjaya mengharungi 7 perlawanan terakhir tanpa sebarang kekalahan. Di bawah bimbingan teknikal semasa, skuad Gergasi Merah menunjukkan peningkatan yang ketara dari segi disiplin bertahan dan keberkesanan serangan balas. Bermain di laman sendiri merupakan kelebihan yang cuba dimanfaatkan oleh Selangor untuk menyekat dominasi JDT, sekaligus memperbaiki kedudukan mereka dalam carta liga. Mengimbas kembali rekod pertemuan terakhir, JDT memiliki kelebihan psikologi selepas menewaskan Selangor 3-0 dalam aksi piada sumbangsih pada awal musim ini. Walau bagaimanapun, barisan pemain Selangor dilihat lebih matang dan bersedia untuk memberikan saingan yang lebih kompetitif berbanding pertemuan sebelum ini. Kunci kepada perlawanan ini bergantung kepada sejauh mana barisan tengah kedua-dua pasukan mampu mengawal tempo permainan dan meminimumkan kesilapan di kawasan teknikal. Secara keseluruhannya, perlawanan ini dijangka berlangsung dengan intensiti yang tinggi. Sama ada JDT akan meneruskan rentak kemenangan mereka atau Selangor FC berjaya menamatkan rekod bersih pelawat, segalanya akan terjawab dalam tempoh 90 minit perlawanan nanti yang bermula jam 8.15 minit malam. Bagi anda yang mengikuti perkembangan Liga Super musim ini, bagaimanakah anda melihat peluang Selangor FC dalam mengekang asakan penyerang berbisa JDT malam ini? Sila kongsikan ramalan anda secara teknikal.